Bertemu lagi dalam JRY News Channel. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share. Ucapan Sanusi tadi dengan dia cerita apa nama ni, tanah ni telah diberikan kepada Cina lah, itu semua ni kan. Dia blame penjajah. Tapi yang tanda tangan perjanjian itu ialah Melayu jugalah, bangsawan Melayu juga masa tu. Dan yang dapat tanah banyak-banyak dulu pun banyaknya bangsawan Melayu lah. The power structure Melayu lah. Yang jual tanah tu pun Melayu juga. Bila masanya Cina mengawal pejabat daerah, mengawal pejabat tanahnya, bila masanya? Selepas merdeka, bila masa ada orang Cina ataupun bukan Melayu yang memegang portfolio tanah di negara ini? Tak pernah ada. Di peringkat negeri ke, di peringkat persekutuan ke, portfolio tanah itu mesti dipegang oleh Melayu. Daripada kalau di negeri-negeri selalunya portfolio tanah itu dipegang oleh menteri besar. Kalau di persekutuan, menteri tanah tu cuma sekarang lah di bawah Madani. Menteri tanah bukan Islam lah. Dia daripada BN. Bawah aku perasan Atta Kurup, Atta Sabah, Bumi Putra. Bumi Putra. Tapi kalau katakanlah Atta Kurup tu daripada PH, tenggelam dah dunia ni. Dia tak kisah Bumi Putra tak. Bumi Putra dia kira Kristian. Ini Kristian, habislah tanah kita dijual. Tapi sebelum Atta Kurup, I think you check balik, semua menteri tanah ni selalunya nama dia macam-macam lah. Menteri sumber asli ke apa, tapi dia memegang portfolio tanah kan. Menteri tanah ni semua Melayu. Esko tanah semua Melayu. Jadi bila Sanusi kata tanah ni dah habis semua dah, Cina dah ambil semua, kita ada tanah ni je kan. Actually, siapa yang luluskan tanah ni? Siapa yang jual tanah ni semua? Geng-geng atasan Melayu ni kan. Kemudian sama juga pasal ekonomi kan. Yang mula berniaga dengan Cina ni dulunya bangsawan Melayu juga. Mereka juga yang kaya rayanya kan. Dan perkara itu berterusan sampai habis ke apa nama, selepas merdeka. Business partner kepada Tan Sri Lim Gotong Genting tu siapa dia? Itu Datuk kepada Datuk Seri Najib. Tan Sri Noah. Orang kuat UMNO, business partner kepada Lim Gotong, dapat satu gunung tu, dapat satu genting tu. Kan. Jadi saya sebenarnya yang saya menyampah pasal perkara ini, saya fahamlah ini adalah senjata politik yang bagus untuk UMNO dan PAS. Yang saya menyampahnya, macam PAS tak faham the hypocrisy of it all. Sebab selama berpuluh-puluh tahun PAS bercakap dan berkempen sebiji macam yang aku cakap sekarang ni. Inilah kempen PAS menentang UMNO dahulu. Dan kena ingat, Presiden PAS dulu Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ni ialah kumpulan-kumpulan yang sebelum itu dicop sebagai sayap kiri tau, yang menentang bangsawan yang mengawal semua ni. Tup. Mari zaman Sanusi, dia bunyi lagi teruk daripada UMNO. The hypocrisy semata-mata untuk mendapat kuasa. Sebenarnya dia betray berpuluh-puluh tahun perjuangan PAS. Kan? PAS dulu paling kurang dia lebih marhain. Dia faham sejarah, kerana sejarah PAS dalam tahun 60-an ke 70-an tu, sejarah itu banyak diwarnai oleh Dr. Burhanuddin Hilmi yang pemikirannya tak beza dengan aku dah, tak banyak. Kalau kau profilkan aku dengan kau profilkan pemikiran Burhanuddin Al-Hilmi, aku rasa tak banyak beza. Kan? So we are basically progressive, anti-establishment progressive, yang anti-feudal. Sekarang PAS jadi parti yang sangat feudal dan dia sanggup memutarbelikkan sejarah PAS sendiri semata-mata kerana sekarang ini it's convenient untuk menunggang isu agama dan juga isu bangsa untuk dia dapat kuasa. Itu saja kan.
Jadi kod mananya yang si Sanusi duk kata ni, saya dah sebut, tanah semua Melayu kontrol. Kalau tanah itu diberikan kepada China, yang itu yang sign itu Melayu tau. Melayu baik daripada UMNO, Melayu baik daripada PAS. Menteri tanah semua Melayu kecuali sekarang. Kan? Kemudian kalaupun yang China duk beli tanah yang bukan dapat daripada kerajaan, duk beli tanah, yang jualnya pun Melayu juga. Tambahnya Melayu yang sebab itu saya masa Menteri Ekonomi dulu, saya selalunya kalau tanah itu diperolehi oleh agensi ataupun badan ataupun individu Melayu sebagai tanah kurniaan, dia dapat tanah tu daripada tanah kerajaan, kalau dia nak jual selalunya aku sekat. Kepada bukan Melayu, aku sekat dulu. Orang bagi tanah tu suruh kau bangunkan. Lepas tu kau dapat, kau jadi Alibaba, kau flip. Lepas tu marah kat China. Kan? Jadi setanah sebenarnya Melayu yang sign, Melayu yang bagi, Melayu juga dapat kurniaan, tapi yalah macam-macam lah jual kat China semua. Tapi kalau jual kat China pun prosesnya masih lagi Melayu yang kena luluskan.